Fudashi Koufu Setas. Aku selalu fikir pasal ni. Diorang tak patut tulis wanita. Tulis sudut BL dah lah. Betul tu. Susah nak beli. Ni bapak hot. Kan? Akhirnya diorang rasa seram dengan aku, tapi tak apalah. Sekarang masalah terbesar adalah membayarnya. Selamat datang. Beli majalah dewasa pun Saya 100 akan kali kira senang daripada ni. Aku sepatutnya pergi ke kedai Minta buku yang maaf. aku jarang singgah. Boleh tak awak ambil panggilan ni? Saya akan jaga kaunter. Baik. Pelanggan seterusnya silakan. Sungguh lah. Ini dia. Saya kira sekarang. Aku tahu apa nak cakap. Jadi cepatlah kira dan bagi aku bayar. Terima kasih banyak. Awak rasa dia suka lelaki ke? Begitulah ceritanya. Aku takkan maafkan dia. Jadi Fudashi tak maksud aku suka lelaki. Dah kenapa? Aku kenal kau sejak Azali lagi. Tapi kau boleh ingat aku suka lelaki? Sikit lah. Kau tak faham ni. Dia sama je macam Fujoshi baca BL dan rasa puas lepas baca. Kau baca semata-mata nak mengagumi kebahagiaan orang lain. Aku dah tentu normal. Sebab aku dapat rasakan bila ada watak BL dengan nama dan personality macam aku. Bila aku nampak topik berkaitan Uki Fudashi di X, aku tak boleh tahan. Maksudnya Gucci, kau ada ex lah kan? Nak tengok? Kawan lelaki aku jumpa dengan perabu lagi. Mungkin sebab rambut dia panjang. Ni bukan ke apa yang aku bagi tahu kau minggu lepas? Itu macam cerita BL yang bagus. Sesedar je aku dah menaik. Jangan bergurau! Kau tak boleh guna aku dalam hal-hal macam ni! Alah, relax lah. Sekarang kau masih serempak dengan perabu lagi ke? Tak. Bulan ni saja dah 3 kali. Jangan duit semua perkara semudah kau bernafas! Tapi aku tak boleh bernafas kalau tak duit ni. Biar aku hentikan nafas kau. Tak boleh. Sebelum tu, aku ada impian yang perlu dilaksanakan. Impian? Seperti? Impian aku ialah... aku nak ramai lagi kawan Fudashi. Nak ramai lagi kawan. Dah tu kenapa kau tak cuba cari dekat X je? Internet tak semudah tu, bosku. Kenapa? Bila aku upload gambar kek yang aku makan dekat kafe, diorang ingat aku perempuan. Kesiannya.